dari bawah. Bilima tuhajju. Ni panjangkan dulu 6 harakat, kemudian tekankan pada huruf jim. Sama juga mad lazim musaqqal kalimi. Okey, apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bersabdu. Okey? Betul. Kalimi musaqqal, musaqqal kalimi pun boleh. Betul. Jamilah. Okey, terima kasih banyak. Okey, panjangkan 6 harakat. Okey, mad maknanya panjang, lazim maksudnya wajib. Okey, mad lazim ataupun mad lazim ni maksudnya biasalah kita baca ni, ahli qiraat membaca 6 harakat. Musaqqal berat. Kenapa dia berat? Kerana ada tasydid. Okey, kalimi maksudnya dalam satu kalimah. Panjangkan dulu tuan-puan. Ada tak di antara kita baca lima tuhajju? Lima tuhajju. Okey, maksudnya panjangkan dulu tuan-puan, bacaan tu salah tadi. Okey. Ya ahlal kitabi lima tuhajju. Tekankan 6 harakat. Betul. 6 harakat. Okey. Kirakan dengan jari kita. Lima tuhajju.